Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, sekarang ini saya nak terangkan sedikit kepada anda apa itu Seposen.ai. Seposen.ai ini adalah satu platform untuk kita developkan chatbot kita. Okay, sama seperti Warbot, WhatsApp bot, ManyChat, ChatQ dan pelbagai jenis platform chatbot yang lain lagi. Dan kalau anda buka, anda register platform Seposen ini, anda boleh nampak dia ada pelbagai jenis channel yang kita boleh integrate, kita boleh buat pelbagai jenis, dia ada pelbagai jenis function yang boleh kita gunakan kat dalam ini. Cumanya, nak menggunakan platform Seposen.ai, kalau anda nak buat from scratch, ianya memang sangat memakan masa yang sangat lama, sangat banyak, dan juga learning curve dia tu terlalu tinggi untuk kebanyakan orang yang tiada technical. Even kalau yang ada technical pun dia nak kena belajar dulu satu persatu function-function yang ada dekat dalam ini. Kecuali kalau anda memang dah biasa menggunakan platform padu ataupun Seposen.ai ini, anda mungkin bolehlah nak developkan daripada kosong. Jadi saya memang tidak sarankan untuk anda subscribe Seposen, lepas tu anda buat sendiri daripada scratch. So that's why saya lebih menonjol ataupun lebih suka untuk memfokuskan kepada template yang saya dah develop sejak, which is template tu dia dah ada dah benda-benda ni, dah ada dah flow-flow dalam ni, yang mana anda tak perlu nak usik pun dekat dalam bahagian ini. Sebenarnya anda hanya perlu adjust sahaja sedikit dekat bahagian dia punya AI agent. Bagi contoh, saya buka kita punya satu template ni, template closer bot nama dia. So, dalam template closer bot ini, anda boleh adjust dekat bahagian AI hub ini sahaja. Dekat AI agent ni, anda boleh adjustkan dia, anda boleh tambah AI agent yang baru pun boleh kalau anda nak buat, tapi itu dah advance lah, topik pada advance. Cuma sekarang, anda just tengok saja dekat dalam AI agent kita ni, kita boleh adjustkan dia punya roles, dia punya skills yang dia ada, kita boleh masukkan function dia, just tambah je. Saya akan banyak menambah lagi function-function yang ada dekat sini, supaya anda bagi tahu je nak function macam mana. Mungkin saya akan tambahkan kalau ianya bersesuaian. Kalau ianya tidak bersesuaian, mungkin perlu ambil untuk setup lah. Okay, dan anda boleh masukkan product information anda, masukkan constraint, dan juga yang paling best adalah anda boleh masukkan knowledge base dekat dalam ini. Just upload saja file anda tu, nanti anda boleh masukkan dekat sini, so that nanti AI anda tu dia ada ability untuk menjawab soalan ataupun nak mempengaruhi customer ke, nak closing customer ke, by kita punya maklumat yang kita dah masukkan ke dalam file kita ni. File ni dia dalam bentuk docs lah, dalam bentuk docs ataupun PDF. Anda buat banyak-banyak maklumat yang anda nak AI tu tahu, lepas tu upload je dekat dalam kita punya vector store ni nanti, dan AI akan jawab based on apa yang ada dekat dalam vector store ini. So anda dah tak perlu dah nak pening-pening nak set up macam mana ke apa semua, tak perlu dah. Kita dah sediakan segala-galanya untuk anda, just adjust untuk make sure dia selari dengan apa yang anda nak. Itu sahaja sebenarnya. So itu fokus kita dekat dalam Seposen.ai ini sekarang. So by default sekarang kita ada template closer bot ini, yang mana ianya sesuai digunakan oleh pelbagai jenis produk dan juga servis. So anda untuk servis pun boleh juga, cuma mungkin kalau untuk produk tu kita boleh buat from A to Z lah, pakai template ni, tak perlu nak customize apa-apa. Tapi kalau untuk servis, mungkin anda perlu ada customization sedikit di bahagian belakang, di mana dia nak buat booking dan sebagainya, yang itu perlu di-customizekan sedikit lah. So bila saya cakap customize ini, customize means anda perlu buat function sendiri, buat AI agent sendiri, ataupun anda hire saya lah. Biasanya saya akan suruh anda hire saya saja, saya akan buatkan untuk anda. Memang khas untuk saya akan buat develop dalam chatbot anda saja. Orang lain tak akan dapat akses apa yang saya buatkan itu. So itu adalah tambahan charges dia untuk customization tersebut. Tapi untuk permulaan, gunakan sahaja dulu apa yang ada dekat dalam template ini pun dah cukup memadai untuk anda bermula dan menggunakan chatbot sebagai front end anda dahulu. Lepas tu nanti barulah anda akan nampak, okey, nak tambahlah benda ni, barulah kita akan tambahkan untuk anda as per request lah. Alright, so saya harap anda faham dan terus menggunakan Seposen.ai, gunakan template closer bot ini pun boleh juga.
Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera.